Alhamdulillah, hari kedua kita di Guangzhou. Hari ini kita akan tolak ke Zhangjiajie. Pagi ini kita sedang berjalan menuju ke arah Masjid Sa'ad Abi Waqqas, Tomb of Abi Waqqas, insya-Allah. Kita mula sebelum ya, memang perjalanan ini memenatkan, akan tetapi demi menelusuri sirah perjuangan para sahabat, kami tetap melangkah, bergerak menelusuri keadaan bandaraya China yang penuh dengan kemajuan, tetapi tetap meninggalkan roh kepada cahaya agama. Ya, Alhamdulillah, kita dah sampai di depan Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuma tutup. Dia orang sini kata 10 kak. Cuma kalau ada security nak masuk solat tak ada masalah. Masalah sekarang security tak ada. So ada orang tempatan pun yang tunggu nak solat sekarang. Dia kata boleh je kalau ada security. Masya Allah. Masjid dia kat dalam. Katakan ni masjid kedua yang paling terkenal di Guangzhou. Juga dibina sekitar zaman dinasti Ming pada abad ke-13. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, kita masuk sini tengok cantiknya lah taman ni. Ada kata-kata yang ditulis pada dinding-dinding. Antara yang menarik perhatian kami ialah ditulis di sini Hubbul watan minal iman. Alhamdulillah, kita dah sampai ke Masjid Abi Waqqas, Masjid Xianshan. Antara masjid yang paling lama juga lah di sini. Tapi setelah pembinaan Masjid Huaisheng yang kita pergi hari tu, dan masjid ni sebahagian sebut dibina nama dinasti Ming. Kalau nak tengok design macam ni kat Malaysia, kita boleh pergi Melaka, tapi tak ada dah sampai ada tulisan Cina. Mereka masih mengekalkan keadaan kebudayaan Cina, dan inilah keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Adat itu tidak sepatutnya menjadikan seorang itu jauh daripada agama. Masjid ini dibina awal sebelum Islam sampai ke tanah Melayu. Wallahu a'lam bishawab. Segala kecantikan, keindahan dikekalkan di tempat ni. Dibina taman-taman, dan di belakang ni ada kubur sahabat. Inilah kita nak ziarah makam dai-dai yang telah berjuang beragama sampai ke bumi China, Guangzhou. Kita nak ziarah makam yang dikatakan makam Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sekarang berada di depan makam Abi Waqqas. Dan di sini dia tertulis pun Sa'ad bin Abi Waqqas, tertulis makam Abi Waqqas, Rawdah Abi Waqqas. Ya, itu dia. Kanan Azam ni. Hei. Mewanti. Setelah sahabat Nabi Al-Quran Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wahid bin Zuhrah. Nama saya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Malik bin Wahid bin Zuhrah. Suatu Nabi kedua saya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, ini bapak saudara aku. Siapa bapak saudara dia? Sa'ad bin Abi Waqqas itu bapak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara awal masuk Islam, dan itu ada 10 sahabat yang Nabi jadi juga. Kita tahu pada hati Allah. Jadi kita baca dalam sirah, kita dapat salah seorang yang kita sambut kekasih. Sambut tanggungjawab untuk menyebarkan agama ke China. Beliau begitu berdoa di zaman Sayyidina Uthman bin Affan ketika dia istiqam, akhirnya agama terpecah di situ. Tempat kita ialah makam Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun
diperselisihkan. Memang banyak perselisihan lah. Kerana sebenarnya Sa'ad bin Waqqas sahabat ataupun siapa? Sekarang yang menyebutkan dia Sa'ad bin Waqqas bukan sahabat, mungkin tabi'in atau lain tak apa pula tu. Adapun beliau dai menjadi asbab agama tersebar. Agama tersebar dengan angin, dengan air, dengan kapal. Agama tersebar dengan korban. Kita tinggal ke ahli keluarga. Hari ini kita tinggalkan ahli keluarga untuk dunia semua faham. Balik itu dapat duit, dapat gaji, dapat ilmu. Tapi tinggalkan agama, tinggalkan keluarga untuk agama, ini tak faham. Mereka tinggalkan terakhir ahli keluarga mereka, anak, keluarga. Untuk tak ada apa balasan daripada bagian dunia. Alhamdulillah hari Allah Ta'ala telah letakkan nama-nama mereka dalam hati-hati kita. Untuk membantu hati Allah, kita kawasan siang-siang ni di Guangzhou ada sekitar 48 makam da'i Allah yang bergerak daripada pelbagai zaman. Alhamdulillah sampai zaman kita hari ini China ada sekitar 1.4 bilion rakyat, yang Islam sekitar 33 juta saja. Itu yang kita lebih ramai tak? Nabi SAW buat dia bukan untuk ramai masuk Islam, untuk semua masuk Islam. Kerana yang hidup saat kita berkongsi kata ini seluruh umat Nabi SAW. Sebab itu tergeraklah kemana-mana dunia ini bahawa kita risau agama. Kalau agama bukan jadi sumber risau kita, akhirat bukan jadi sumber risau kita, dunia adalah bagi kita risau. Itulah risau suami, isteri, anak, keluarga. Risau segala masalah, segala emosi kita, kesan, risauan kita kerana kita salah satu risau itu. Mereka telah letakkan risau yang betul, mereka telah mati di tempat yang betul, jauh dari negara tempat mereka. Hakikatnya mereka telah meletakkan kuasa terhadap Allah dari mereka. Alhamdulillah kita sedang berada di depan mereka, walaupun kita sama di bawah. Tapi hakikatnya hati kita dipenuhi dengan segala kemungkinan dan perjuangan mereka ke cahaya hidayah. Semoga Allah telah terima kita. Mudah-mudahan daripada segala perjuangan Nabi, jadi sebab bukan hanya mereka yang telah berjuang, kita pun akan berjuang sampai mati, insyaAllah. Surah Al-Fatihah. Ya, mungkin nafas mereka telah terhenti, zaman mereka telah berakhir. Hari ini yang tinggal kita menziarahi mereka untuk mengambil semangat perjuangan mereka bawa agama. Tapi itulah kita tak masuk habis Allah bayar. InsyaAllah kita akan bergerak pergi ke train station. Hari ini kita akan pergi ke Zhangjiajie.
Okay, just put in front. Ni mana ni? Alright. Kena ambil gambar dengan Ayub. Ni. Halal insya-Allah ni. Buah dia ni. Ni buah dia. 42块钱。谁喝多少？ 42。 42. 谁选？ 42. Bismillahirrahmanirrahim. Sekuang.